Takut bodoh, sumpah takut saya. Visit to Kedah guys. Assalamualaikum, hari ni aku akan buat video pergi ride baling. So, aku akan duduk baling dalam 4 ke 3 hari macam tu sebab hiking. Dan korang akan tengok nanti ada video hiking pula. Sekarang ni aku tengah packing barang. Nanti aku akan tunjuk barang apa yang aku bawa. Dan aku akan pergi naik motor semua. Aku akan pick up member aku dulu. So stay tune. Kita akan ride pergi baling. Berapa jam 2 ke 3 tau, aku tak ingat. Lalu jalan belakang sebab kalau lalu highway dia jadi jauh sebab dia kena pusing. So sekarang ni aku nak kena siap-siap dulu. Packing. Duit pun dah ready. So ya, kita akan pergi baling. Let's go. Apa benda aku buat ni dok? Tolong aku dok. Dah, macam orang gila lah. Let's go. Okay, jadi kita mulakan perjalanan. Tapi sebenarnya aku kalau tak nak record video video barang-barang semua. Tapi sebab rushing, sebab plan nak gerak pukul 8. Tapi bila Melayu yang plan, dia jadi gerak pukul 9. So bila gerak pukul 9, semua dah rushing. Sebab nak sampai, sebab tak silap aku time tu tengok weather, baling nak hujan. So kami memang packing siap-siap. So aku akan terus tunjuk kat korang video on track apa, dekat jalan. Okay, jalan dia ni memang syok, memang jalan kono-kono. Dan aku pergi baling ni tujuan dia satu je lah, untuk hiking. Sebab kalau aku tak pergi hiking, aku nak pergi baling buat apa kan. So dekat baling ada 2 gunung yang aku nak pergi. Sebenarnya target 3, tapi video akan ada 2 je sebab gunung satu lagi tu tak lepas. Sebab semua tidur. So korang tengok 2 gunung yang aku cakap tu ialah Gunung Baling dengan Gunung Pulai. Dua-dua gunung ni ada dekat baling. So macam kalau korang naik Gunung Baling, kau akan nampak Gunung Pulai. Dan kalau korang naik Gunung Pulai, kau akan nampak Gunung Baling. Dan jalan nak pergi baling ni memang sangat syok bagi aku lah. Sebab dia akan, korang tengok kita akan main kono. Lepas tu dengan ada monyet. Memang kiri kanan kena behave sikit lah, sebab sini kawasan banyak monyet. So aku bawa beg dan juga benda-benda yang penting. Benda-benda penting macam baju bawa berapa pasang. Lepas tu headlamp lah sebab nak pergi hiking kan. Nak hiking naik pukul 3 pagi. Lepas tu pergi aku bawa bergigi, ubat gigi, kasut hiking. Kasut hiking aku pakai siap. Lepas tu bawa extension sebab nak duduk sana. Sebab kami pergi 7 orang. Ride 7 orang, 4 motor. So 3 motor double, 1 motor solo. So dalam perjalanan ni korang boleh nampak view kiri kanan mostly hutan lah. Dan kalau korang tengok perjalanan dia, memang jalan dia kadang okey, kadang tak okey. So dia macam 50-50 lah, ikut kepada driving skill. Tapi yang penting jalan-jalan kat sini semua kono-kono. So siapa yang suka lain corner memang sesuai macam aku lah. Tapi disebabkan aku bawa double, so aku tak berapa berani nak main kono kan. Okay tu okay, sikit-sikit lah, tak boleh lebih-lebih. Okay, korang tengok. Memang jalan-jalan kat sini memang full kono. Memang tak relax lah. Perjalanan daripada tempat aku nak ke baling mengambil masa dalam 2 jam 15 minit macam tu. Dan kami hanya berhenti dekat satu tempat. Tempat tu nanti ada dekat video ni. So korang just dengar je aku yapping apa bla 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 semua benda ni. Tapi aku yang ni syok. Okay, lepas tu korang tengok kita akan lalu satu jambatan yang akan menunjukkan kiri tu Tasik tak silap aku. Aku pun tak ingat lah. Okay, inilah view ride. Tapi macam biasa lah, aku bawa berhati-hati. So aku akan duduk belakang sekali. Okay, aku tak tahu member aku record ke tak view. Oh, view dia bukan ni. View dia Ketapi. So kita akan lanjutkan perjalanan. Okay tu, daripada tinggal aku jauh, tapi tak apa, aku tetap akan sampai juga walau bagaimanapun.
pergi baling aku bawa motor, balik baling aku tak bawa motor. So tak ada vlog lah balik baling. Okay, untuk jalan dia, memang jalan dia kadang okey, kadang tak okey. Tapi yang bestnya kat sini tak ada bonggol. Okay, lepas tu kiri ni memang tak tahu nak cakap apa lah. Sebab view kiri kanan memang mostly hutan lah. Kita tengok kiri ni hutan. Lepas tu ada satu kedai makan. Okay, lepas tu kita teruskan. Ada apa lagi? Jalan tak rata. Lepas tu ada kubur Cina. Okay, lepas tu kita teruskan lagi. Aduh, sekejap. Okay, kita teruskan ada lori. Satu lori. Nak buat kira lori lah. Okay, satu kereta, dua kenderaan. Okay, lepas tu 1, 2, 3. Time ni dalam pukul 9.30 macam tu lah. On the way nak pergi ke Selama. Sebab Selama Perak dengan Selama Kedah sebelah-sebelah. So kami plan nak singgah last dekat Perak. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan ke Baling. Saya tekak. Geng, dah sampai Selama dah geng. Dah lah laju siap aku. Cak slow bodoh. Lagi berapa jam ah? Baru sejam. Ada lagi sejam. Ada lagi sejam. Dekat slow. Continue. Daripada tinggal tidak bertunggu juga. Okay, sekarang sampai dekat Caltex Selama belah Perak. So kami singgah sini dulu untuk rehatkan badan. Sebab bontot dah kebas Mat. Walaupun baru sejam, bontot dah kebas. Dan kami ada belilah kudap-kudap sikit. Beli air tu, belakang tu ada vending machine. Kami ada beli air sikit Untuk melanjutkan perjalanan. So let's go, kita sambung. Okay, setelah dekat dalam 30 minit kita orang singgah dekat Caltex Selama tu, dah beli makan semua. Beli roti dekat Family Mart. Isi minyak. Sebab member kata lepas ni dah tak stesen minyak. So aku pun tak tahu, aku pun ikut je. Sebab ni first time aku pergi. Dan kami duduk baling akan duduk rumah atuk dia. Sebab kami pergi baling bukan nak pergi travel pun. Sebab kami pergi baling memang nak pergi hiking. So kami duduk mana-mana pun boleh. Dan dalam masa sama, kampung member aku ni dekat Baling. So kami pergi je tu rumah atuk dia. Dan kita akan duduk stay sana dalam 3 hari je. Aku pergi hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin aku dah balik dah. So Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin 4 hari 3 malam. Tapi malam kedua tu tak tidur pun. Malam kedua tu tidur tengah hari. Sebab malam tu pergi naik Gunung Pulai. Dan korang kena tengok kat vlog untuk naik Gunung Baling dan Gunung Pulai. Aku akan post lepas. Kalau aku post video ni minggu ni, maknanya korang kena tunggu minggu depan untuk Gunung Baling. Lepas tu minggu satu lagi untuk Gunung Pulai. Aku akan post video setiap minggu. Okay, seminggu sekali lah. Okay, so korang tengok kiri ni, dia masih ada lagi pembangunan. Tapi jalan dia, nak cakap memang tak ada apa. Kiri kanan memang hutan. Lepas tu korang tengok lah sini. Dan tak silap aku, time dekat video ni, kontak video ni, tak silap aku time ni kita dah masuk negeri Kedah. Sebab tadi dah dekat Selama. So lepas video ni sikit, confirm lah Selama Kedah. Lepas Selama Kedah, Kulim tak silap aku. Tapi tak masuk bayan Kulim pun, kita akan teruskan perjalanan. Tapi kalau korang tengok, kiri kanan memang sawit, hutan. Dan laluan ni tak ada line. Ada certain tempat je yang ada line. Tapi tak silap aku belah-belah sini memang tak ada. Sebab kiri kanan hutan dan tak ada perkampungan dan tak ada taman apa. Memang tak ada orang duduk. Memang sini memang, orang cakap senang kata hutan lah. Hutan yang ada jalan. Tengok yang lalu pun TMB. So korang expect apa? Takkan korang expect ada line pula kan. Dan jalan dia memang bengkak-bengkok. Kalau nak shock, pergi jalan Penang ke Ipoh ke, naik highway, jalan straight je. Tak payah fikir lah. Lepas tu dengan lori besar lalu. Lori lah antara benda yang amat menakutkan waktu lalu jalan belakang. Sebab apa? Sebab lori ni besar babi kan. Lepas tu bila ada lori, nak potong susah. So kita memerlukan lebih fokus untuk potong lori tu. Sebab takut ada kereta depan lah, apa benda semua.
Okay, time ni dah nak masuk Sedim. Dan view sini memang lawa. Kau boleh nampak macam duduk dalam satu tempat yang tanah lapang dan boleh menenangkan fikiran. Tapi tanah lapang ni memang confirm panas lah. Sebab aku pula pergi pukul 9. So maybe time ni dalam pukul perkiraan dalam pukul 10, 10.15, 10.17 macam tu. Okay, korang boleh tengok signboard tu baling. Kita dah hampir untuk sampai ke baling. So nanti sampai ke baling aku akan tunjuk suasana barai. Dan sampai baling terus hujan, Mat. Nasib baik dah sampai baling. Ni memang betul-betul jalan nak on the way ke baling lah. Kau tengok memang kiri kanan kelapa sawit. Dan satu lagi panas, Mat. Aku tak tahan. Betul-betul sampai je rumah aku tengok, aku buka jam, memang burn. Dah memang hitam. Lepas tu right pula tambah hitam lagi. Dengan panas tengah kepala. Tak tahu macam mana kat akhirat nanti matahari satu jengkal, Mat. Tapi benda ni tak apa, basic lah right kan. Sepatutnya aku pakai baju lengan panjang, tapi tu lah tak ada baju lengan panjang. So aku pakai baju lengan pendek, bawa motor dengan beg galas ke depannya. Okay, ni main corner. Syok main corner. Lepas tu ni aku cakap ada lori. Bila ada lori ni nak potong, kau kena ambil side. Video ni aku potong kiri ke potong kanan lah, tak tahu, aku tak ingat. Okay tu, kau tengok semua tengah tunggu masa yang sesuai. Lepas tu jalan pula bengkok. Kalau jalan straight, nak potong bila-bila boleh. Boleh tengok kereta. Tengok, kereta mai. Tak apa, tak boleh potong. Yang ni memang tak nampak kereta. Yang ni jalan ni sebenarnya boleh potong, tapi bahaya. Sebab apa? Sebab dia berbukit. So bila ada bukit dia bahaya sikit lah. Okay, aku dah penat yaping ni. So aku akan merapu sampai video. Okay. Apa yang aku nak cakap? Aku tak tahu nak cakap apa dah weh. Asal video ni panjang sangat lah. Seperti video ni pendek-pendek dah lah. Dah nak sampai seat. Dah nak sampai seat. Dah nak sampai baling lah. Dan kami masih lagi duduk belakang kereta ni. Okay, lepas tu ni member aku semua dah kebal bontot lah. Dah lenguh kaki. Tu ada yang kaki straight. Ada yang dah bangun daripada motor. Ada yang mengangkang semua. Semua dah rasa lah. Aku pun yang bawa motor ni tengah rasa sakit kot ni. Tapi cuma sebab tengah record kan. So tak boleh nak bergerak-bergerak sangat. Tapi view dia memang lawa. Kau tengok jalan. Lepas tu kiri kanan sawit. Memang nak tak gambar lawa. Tapi tu lah, dia jalan utama. So nak tak gambar bahaya sikit lah. Okay, kita betul-betul dah nak sampai dah kat rumah atuk member aku. So ya. Okay, so kita dah sampai rumah atuk member aku. Semua time ni dah barai. Sebab dalam 2 jam lebih macam tu kami ride. Ni duk main LOL. Ni semua dah barai. Semua betul-betul nak tidur time ni. Time ni dalam pukul 12. Dan tempat ni hujan, Mat. So lepas ni kita akan cari makan lah. Aku nak tidur dulu. Okay, malam pun dah tiba. Perut pun dah lapar. So kami daripada rumah member aku tu pergi ke Pekan untuk cari makan. Sebab dekat area rumah member aku tu memang kampung. So kami akan pergi cari makan. Sebab lapar 2 jam ride tak makan. Start pukul 8 sampai dalam pukul 12 macam tu. Lepas tu dalam 30 minit macam tu. Lepas tu hujan turun-turun. Lepas tu ni kami betul-betul on the way ke tempat makan. Nak tengok semua. Time ni pula jalan basah sebab yelah tadi kan hujan. So kami pun pakai windbreaker. Sebab masih hujan lagi time ni. Sebab tu korang tengok kamera aku macam kabur-kabur sikit kan. Sebab kena air hujan, Mat. So time ni on the way nak pergi kedai makan. Okay, kalau korang tengok kiri kanan ni memang dah ada kehidupan lah. Sebab waktu on the way tu memang hutan lah. So sekarang ni dah nampak Pekan. Korang boleh tengok lah sendiri. Ada orang jual makanan kiri kanan. Lepas tu kami dah sampai dekat kedai yang first kami nak pergi. Sekejap nak sampai sikit lagi. Laju sikit. Dah sampai kedai makan tu. Tapi kami tak makan kat sini pun. Kami makan kat kedai lain. Sebab sini macam tak berapa nak okey. So kami ada jumpa kedai siam tepi jalan. Kami order makan semua. Sebab betul-betul dah lapar. Dan makanan aku lupa nak record. Sebab aku memang betul-betul lapar, Mat. So memang aku end video dekat sini je. Apa-apa. Assalamualaikum. Jumpa next video.